Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aliyah Fatah Hasanuddin, nombor matrik C22A0363, merupakan pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan pada semester ini saya telah diberikan tugasan projek sulam, iaitu satu pendekatan pembelajaran yang bergabungkan pembelajaran akademik dengan pelibatan secara langsung bersama komuniti. Projek ini dijalankan bertujuan untuk meneliti isu pemeliharaan warisan budaya khususnya dalam kalangan komuniti peranakan Cina Siam di Kelantan yang mempunyai identiti budaya tersendiri hasil gabungan pengaruh Cina dan Siam yang diwarisi secara turun-temurun. Pelaksanaan projek ini melibatkan pemerhatian lapangan, temu bual bersama 4 orang informan serta penglibatan secara langsung dalam aktiviti budaya komuniti bagi mendapatkan kefahaman yang lebih jelas dan merasakan pengalaman sebenar. Sebagai sebahagian daripada proses dokumentasi projek, Winter Solstice Festival telah dirakam bagi memberi gambaran menyeluruh tentang amalan budaya yang masih dipraktikkan oleh komuniti peranakan Cina Siam. Sepanjang pelaksanaan projek, saya memperoleh pelbagai maklumat berkaitan latar belakang sejarah keluarga, amalan tradisi serta kepercayaan yang masih diamalkan oleh komuniti setempat melalui pemerhatian dan sesi temu bual bersama informan. Antara penemuan utama ialah kewujudan Rumah Warisan Peranakan Cina Siam yang dibina pada 17 Januari 1973 oleh Lim Chun Han dan kini diwarisi oleh menantu para pekeluarga tersebut yang bertanggungjawab menjaga serta melihara elemen warisan keluarga. Rumah ini bukan sahaja berfungsi sebagai tempat tinggal, malah berperanan sebagai ruang penting untuk meneruskan tradisi keluarga serta menyimpan sejarah berkaitan asal-usul keturunan moyang Lim Chiu dari China. Susun atur ruang sembahyang dalam rumah ini berperanan mengekalkan kesinambungan tradisi warisan keluarga melalui penghormatan terhadap roh nenek moyang. Tempat sembahyang yang dihiasi dengan kain berwarna merah bermotif emas dan kaligrafi Cina melambangkan perlindungan, kesejahteraan serta keberkatan kediaman. Dalam konteks perkahwinan campur Cina-Siam, ruang ini turut mencerminkan integrasi kepercayaan antara tradisi Cina dan amalan Buddha Theravada, sekaligus menghasilkan bentuk sinkretisme budaya. Menurut Encik Tan Eng Kian, peranan ruang ini sebagai penghubung antara alam fizikal dan alam rohani. Pembinaan rumah ini menggunakan kayu cengal dan kayu seraya, iaitu bahan binaan tradisional yang tahan lasak. Struktur pintu utama yang dibuka menghadap ke dalam rumah mencerminkan kepercayaan budaya bahawa orientasi tersebut melambangkan sikap menerima rezeki. Salah satu ciri seni bina pada rumah masyarakat Cina Siam ialah pada rekaan bumbungnya. Hujung bumbung yang melentik dipercayai berfungsi sebagai tanda penolakan unsur negatif. Tiang seri dalam rumah masyarakat Cina Siam berfungsi sebagai tiang utama struktur rumah. Namun, dari sudut kepercayaan mereka, tiang seri ini turut dianggap sebagai elemen pelindung rumah dan simbol keseimbangan ruang. Di samping itu, penyertaan dalam Winter Solstice Festival telah memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan perayaan ini dalam kehidupan masyarakat peranakan Cina Siam. Perayaan ini bukan sekadar disambut sebagai tradisi tahunan tetapi turut berperanan sebagai medium penyatuan keluarga dan komuniti sebagai aktiviti bersama serta penyediaan makanan tradisional iaitu Tang Yuan. Tang Yuan merupakan berbola pulut manis yang melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan penyatuan keluarga. Kebiasaannya, perayaan ini disambut pada 21 Disember. Kami telah diberi peluang untuk turut serta dalam membuat Tang Yuan bersama sebuah keluarga peranakan Cina Siam. Sepanjang aktiviti itu, antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan, suasana yang sungguh hangat dan penuh kemesraan. Kemesraan ini dapat dilihat melalui betapa eratnya hubungan dalam keluarga mereka dengan gelak tawa, cerita-cerita lama dan kasih sayang yang terselah dalam setiap persediaan. Dari segi simbolik, warna putih pada Tang Yuan melambangkan kemudaratan dan kesukaran yang dihadapi akibat musibah alam. Manakala, warna merah pula membawa maksud kekuatan, harapan dan keyakinan bahawa setiap cabaran pasti mempunyai jalan penyelesaian. Komuniti ini juga percaya bahawa makan sebiji Tang Yuan dapat menambah usia, simbolik kepada kesejahteraan dan keberkatan. Dalam konteks masyarakat Kelantan yang sering berhadapan dengan musim tengkujuh, sambutan Winter Solstice
membawa makna simbolik sebagai lambang ketabahan, kesabaran dan kekuatan komuniti dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian. Dalam komuniti peranakan Cina Siam, Tang Yuan bukan saja dihidangkan semasa perayaan Winter Solstice, tetapi juga dalam majlis perkahwinan dan upacara kematian. Dalam konteks perkahwinan, Tang Yuan menjadi simbol penyatuan dua individu dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga yang harmoni. Manakala dalam upacara kematian, Tang Yuan dihidangkan sebagai lambang penghormatan terakhir, doa kesejahteraan roh serta kesinambungan hubungan antara yang hidup dan yang telah pergi. Melalui penglibatan ini, saya memperolehi pengalaman berharga dalam memahami cara komuniti mengamalkan budaya dan kepercayaan sebagai sumber kekuatan untuk mengekalkan keharmonian sosial. Antara cadangan penambahbaikan adalah rumah warisan peranakan Cina Siam di Kelantan perlu diwartakan atau didaftarkan di bawah Jabatan Warisan Negara. Cadangan ini dikemukakan berikutan faktor iklim dan keadaan cuaca di Malaysia, khususnya keadaan banjir bermusim di Kelantan yang berpotensi menjejaskan struktur serta bahan binaan tradisional rumah tersebut. Melalui pewartaan, langkah pemeliharaan dan pendokumentasian dapat dilaksanakan secara lebih sistematik bagi memastikan keunikan seni bina dan nilai budaya rumah warisan ini terus terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi muda pada masa hadapan. Bagi memperkenalkan warisan masyarakat Cina Siam di Kelantan, saya telah mereka sebuah logo sebagai identiti visual yang dikenali sebagai Balai Heritage Hub yang diambil sebenar Kampung Balai. Penjenamaan ini bertujuan supaya apabila masyarakat mendengar nama Balai Heritage Hub, mereka dapat mengenali dan mengaitkannya secara langsung dengan warisan masyarakat Cina Siam Kelantan serta usaha pemeliharaan warisan budaya tempatan. Di bawah nama akaun Balai Heritage Hub, kami menggunakan platform TikTok untuk memperkenalkan dan mendokumentasikan lensa tradisi peranakan Cina Siam Kelantan. TikTok dipilih kerana ia sangat popular di kalangan generasi muda, membolehkan kami berkongsi aktiviti budaya, proses pembuatan Tang Yuan serta adat dan tradisi dengan cara yang menarik, kreatif dan mudah diakses. Dengan pendekatan ini, kami dapat meningkatkan kesedaran dan penghargaan terhadap warisan budaya sambil menjadikan budaya peranakan Cina Siam lebih dikenali dan dekat dengan masyarakat moden. Selain itu, saya juga mengambil peluang untuk bertanya dengan Pak Cik Kian yang merupakan Ketua Komuniti Peranakan Cina Siam di Kampung Balai mengenai peranan generasi muda dalam meneruskan tradisi budaya. Berikan sedikit pandangan mengenai peranan generasi muda dalam meneruskan tradisi budaya peranakan Cina Siam Kelantan pada masa kini yang serba moden. Pada pandangan saya, kebanyakan generasi muda sekarang kurang berminat. Kurang berminat sebab apa? Sebab atas bimbingan ibu bapa. Kalau orang tua tidak berapa ambil tahu, mungkin generasi anak-anak dia pun macam tu kan. Dia kata, contohnya kata, orang tua aku dulu tak kisah apa aku nak kisah. Kalau orang tua kita macam ibu bapa kita yang ambil kisah, mungkin generasi legasi ini dapat diteruskan sampai bila-bila. Dalam memahami adat sesuatu komuniti, pasti terdapat cabaran tersendiri. Melalui penglibatan ini, kami berdepan dengan keperluan untuk memahami adat, kepercayaan serta pantang larang masyarakat peranakan Cina Siam, khususnya semasa terlibat dalam penyediaan Tang Yuan. Kepekaan terhadap amalan tradisi amat penting bagi mengelakkan salah faham atau ketidaksopanan budaya. Cabaran ini diatasi melalui komunikasi yang berhemah dengan ahli komuniti seperti sikap terbuka dan saling menghormati yang seterusnya membantu kami menyesuaikan diri dan menghargai nilai budaya yang diamalkan oleh masyarakat setempat. Secara reflektif, projek ini telah memberi banyak pembelajaran kepada saya, khususnya dalam memahami bahawa warisan budaya bukan sekadar tinggalan masa lalu, tetapi merupakan identiti hidup yang terus diamalkan dan diberi makna oleh komuniti setempat. Projek ini juga menyedarkan
saya tentang kepentingan dokumentasi dan pendedahan kepada masyarakat luar agar keunikan budaya peranakan Cina Siam dapat dikenali, dihargai dan difahami dengan lebih mendalam. Melalui perkongsian hasil projek ini, saya berharap masyarakat luar dapat melihat bahawa kepelbagaian budaya di Malaysia merupakan satu kekuatan dan warisan komuniti kecil seperti peranakan Cina Siam wajar dipelihara serta dihormati agar tidak hilang di telan arus pembangunan. Secara keseluruhan, projek sulam ini telah memperkukuhkan kesedaran saya bahawa pemeliharaan warisan budaya memerlukan penglibatan berterusan antara pelajar dan komuniti bagi memastikan kelestariannya untuk generasi akan datang. Rumah lama teguh berdiri, warisan dijaga turun-temurun, adat dan budaya lambang jati diri.